Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Hakim sebagai moderator anda untuk podcast penerbitan Kolokium Kewartawanan ke-52. Sebelum itu, jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan follow IG kami. Okey. Hari ini saya berbesar hati kerana dalam episod kali ini saya bawakan anda tetamu khas, seorang wartawan atau penyampai berita yang semakin dikenali. Beliau akan berkongsi pengalaman pahit manis suka duka berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Kita nak tahu juga apa antara isu-isu atau cerita yang pernah bagi impact kepada wartawan kita ini, sama ada positif atau negatif, selari dengan kita punya tajuk cerita yang mengubah diri saya. Sebelum itu, saya nak berterima kasih kepada Zeus Coffee kerana sudi menaja podcast kami hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, beliau pernah memenangi anugerah Wartawan Muda A. Samad Ismail pada Malam Anugerah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2024. Beliau juga merupakan penyampai buletin utama dan mempunyai pengalaman membuat liputan isu semasa dan juga politik. Tak lain dan tak bukan, bersama saya ialah Fahmi Tajuddin atau dikenal sebagai Famos. Sikit. Ya, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Selamat pagi Famos. Selamat pagi Hakim. Boleh saya panggil Famos? Boleh. Penonton mungkin biasa lihat Famos dalam layar kaca TV3. Boleh Famos bagi sedikit latar belakang atau perkenalan diri kepada penonton? Okey, dengan lebih mendalam. Baik. So saya Fahmi Tajuddin, tapi memang ramai orang kenal Famos daripada zaman sekolah apa semua. So latar belakang pendidikan saya Meskom juga. Diploma Meskom di UiTM Lendu, Alur Gajah Melaka, 2 tahun setengah saya rasa. And then saya masuk penerapan Master in Journalism MC2 Form 1 di UiTM Shah Alam. So kita masuk di UiTM Shah Alam, kita belajar 2 minggu je, lepas tu COVID balik dan mulalah pengajian saya secara dalam talian. Dah habis semua, dan saya sambung intern di Sistem Televisyen Malaysia Berhad TV3 dengan Dr. Lia juga ada time tu, Dr. Ima korang panggil kan. So saya intern dalam tempoh 3 ke 4 bulan. Saya buat TV3 dan Didik TV under KPM at that time. So dah habis intern dengan TV3, saya dilamar untuk join satu sistem penyiaran swasta pada ketika itu, stesen penyiaran swasta pada ketika itu sebagai wartawan ekonomi. Saya start dengan wartawan ekonomi dulu, ekonomi bisnes dan kewangan selama 4 ke 5 bulan, dan bila saya masuk sana, saya upgrade jadi penyampai berita untuk bisnes kewangan dan ekonomi juga. Sebab kalau you pandai buat ekonomi, you pandai lah buat semua benda. Tu yang cikgu saya pada ketika itu, Ibrahim Sani, cikgu saya, cikgu wartawan saya, dan juga Ashwat Ismail pada ketika itu yang banyak ajar saya on business. So dah nak dekat 2 tahun saya dengan Awani, saya balik semula ke TV3. Alhamdulillah, saya pulang semula ke TV3 dan memegang jawatan sebagai wartawan. Selepas pada tu saya ditawarkan untuk jadi penyampai. Mulanya saya tolak. Saya tak nak, sebab dekat tempat lama saya hari-hari saya baca. Hari-hari pukul 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 9.30, pukul 10, pukul 11, pukul 12. So hari-hari saya live, saya dah penat. So saya kata dekat bos saya yang sekarang waktu interview tu, saya tak nak. Saya memang tak nak baca. Dia kata tak apa, cuba je. So saya pun cuba, dan di TV3 berbeza sikit. Pembacaan berita tu saya kena masuk macam sekolah dia ada cikgu yang ajar, cikgu vokal. So saya kena belajar from zero balik. Bulan, tak silap saya lah, bulan 10 macam tu, bulan 10 tahun lepas daripada tu slow-slow saya naik untuk baca buletin 1.30. Dan Jun tahun lepas, sempena ulang tahun TV3 yang ke 41 tahun, saya dapat peluang untuk bersiaran di buletin utama. So sekarang saya masih lagi seorang wartawan, dan saya mainkan role pembantu editor di editorial digital buletin TV3. Itulah background saya secara ringkasnya. Menarik. Okay, macam saya cakap tadi, Famos pernah memenangi anugerah A. Samad Ismail pada tahun 2024. Ya. So
anugerah tu apa yang bagi impact, dan macam mana perjalanan Famos tu untuk memenangkan anugerah tu, anugerah yang diidamkan wartawan muda di Malaysia. So macam mana? Ya, kalau nak cakap pasal MPI, pertamanya saya rasa saya ni tahun ni baru masuk 5 tahun dalam industri, saya masih lagi dalam kategori hijau. Masih lagi hijau lagi dalam industri, masih lagi baru. Cumanya saya jenis yang ambitious. Saya ada satu perangai, saya sangat ambitious, yang macam saya tahu kalau saya masuk industri, saya ada target saya. Kalau saya nak ni, saya nak. Kalau saya nak dapatkan ni, saya nak dapatkan ni. So, saya jenis macam tu. Saya kata saya nak jadi reporter, ya saya dapat jadi reporter. Saya kata saya nak buat politik, ya saya dapat buat politik. Saya nak jadi penyampai, ya saya dapat jadi penyampai. Saya kata saya nak baca BU, saya dapat baca BU. Saya kata saya nak menang MPI. Itu saya punya wish list. So saya macam, okay, boleh ke? Sebab saya frequently pergi MPI atas jemputan syarikat. Jadi saya macam, yelah, you tengok orang menang kan, you takkan you macam pergi balik makan tengok orang menang you balik. Tak, you akan rasa macam nak eager nak juga. Tapi saya tahu bayaran untuk saya menang tu, ataupun bayaran untuk saya tercalon saja susah, sangat mahal bayaran dia. So saya fikir, Famos, kau kena cari satu jalan, apa laporan yang kau nak buat. You know, what kind of reporter are you? You investigative ke, you color reporter ke, you nak buat apa? So bila dah buka pencalonan, saya hantar beberapa laporan. Tapi saya anggap laporan saya ni sebenarnya macam tak adalah sebaik pesaing saya. Sebab pesaing saya time tu Syamimi daripada RTM dan juga satu wartawan daripada Faham Mahkamah. Saya paling takut dua-dua ni sebab Syamimi memang dia well established dekat lapangan. Memang semua kenal dia, yang tahu hasil kerja dia, disiplin dia. Wartawan program ni lagi saya takut sebab duration dia. Diorang ni duration boleh pergi to 45 to 1 hour. Kita ni wartawan berita, news program, kita 2 ke 3 minit je. So macam mana you nak bertanding dengan orang yang 1 hour punya duration kan? So bila dah tahu yang tercalon tu, memang rasa itu pun dah cukup menang lah. Tak tahulah pula tiba-tiba menang betul malam tu. Rezeki. So mungkin rezeki lah. Tapi apa yang saya rasa impact dekat career tu, dia lebih banyak, bagi saya lebih banyak tekanan daripada rasa bangga. You dah menang, so lepas ni apa? Takkan you nak habis je. So wartawan Samad Ismail ni, dia untuk wartawan bawah umur 30 tahun. Dan lazimnya kalau wartawan ni hari ni dia umur 30, esok dia umur 31, biasanya dia akan menang. Kebiasaannya, lazimnya dalam MPI punya ni kan, penjurian. Tapi saya menang waktu saya umur 25. Tapi alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Umur 25 Ya, 25 saya genggam trofi tu. Macam tadi Famos ni dia cakap banyak cabaran nak hasilkan berita kan. Banyak. Okay, apa daripada cabaran yang Famos sendiri hadapi, sebab yalah kita tahu kita nak maybe daripada segi sumber untuk dapatkan sumber yang sahih, dan kita nak kena sampaikan berita yang sahih dan tepat kan. So macam apa satu cerita yang Famos rasa macam memang sangat mencabar bagi untuk Famos sendiri hasilkan? Saya bagi dua lah. Okay, tapi saya bagi ringkas yang salah satu ni. Kiranya laporan khas apa yang paling mencabar lah, yang paling saya buat. Okay, saya suka pandang diri saya sebagai investigative reporter, walaupun mungkin di mata orang lain tidak, tapi saya suka sangat buat investigative reporting. So antara investigative reporting yang saya buat yang paling mencabar adalah pendedahan berkenaan dengan pelacuran dalam talian, dark side account dekat Twitter, Telegram. Paling mencabar nak dapat sumber lah. Mana ada DS account yang sudi nak interview. Betul. Saya Famos from TV3 nak interview dia, mana ada. So you nak kena you nak kena berlakon macam you nak jadi customer. Satu saya buat berkenaan dengan fantasi seksual seorang lelaki yang memang buat servis dark side account di Johor. Saya 3 bulan saya kejar dia sebab dia tu kawan kepada kawan saya. Jadi saya kejar dia 3 bulan untuk interview sampai dia menyorok dalam hutan. Dia kononnya dalam fasa peralihan lah, nak berhijrah. Jadi dia belajar agama dekat satu pondok dalam hutan dekat Johor. So saya kejar dia for 3 months. Saya kata dekat kawan saya, kau kena dapatkan dia untuk aku juga. Dia nak apa aku boleh bagi, asalkan tolong jadi aku punya responden untuk interview. Dia kata dia tak nak apa-apa, dia tak nak buat interview. Cikgu dia tak bagi, ustaz dia tak bagi. Bagi nombor ustaz dia. Kita pula kan argue dengan ustaz dia.
Ustaz dia kata tak boleh, benda tu aib dan sebagainya. Tapi saya fight balik dengan ustaz dia. Saya kata tak, story ni adalah pengajaran untuk orang di luar sana. Apa yang dia been through, kenapa dia jadi macam tu. Orang ingat buat benda tu macam fantasi semata-mata, nafsu semata-mata. Tak, ada benda yang trigger dia. Kenapa? So saya dapat dia lepas 3 bulan tu, kita orang arrange interview di Melaka. Dia minta saya bayar dia, saya bayar kat 5-600. Interview pula dekat Melaka, dalam keadaan yang begitu. Kita interview kat satu kedai makan, dia request untuk tutup lampu. So kita pun interview dan antara yang challenging adalah kerana untuk orang yang dah fasa berhijrah kan, dia nak buka balik cerita tu. So benda tu jadi susah. Yang kita nak kena convince dia, cerita lagi. Sebab tak boleh puas. Kau kena cerita A to Z. Apa yang kau buat, dengan siapa kau buat, berapa harga, apa. Alhamdulillah dapat bawa balik story tu. So tapi challenge lepas dapat dia tu pula, sebab saya wartawan baru waktu tu. Bila you wartawan baru, you nak buat investigatif yang berskala besar, yang sangat besar pendedahan ni, kadang-kadang bila you berhubung dengan pegawai ke pihak berkuasa, kadang-kadang diorang tend to ketepikan you. Macam tak ada apalah, sebab benda ni boleh create national issue. You pula siapa je wartawan baru tiba-tiba nak buat benda macam ni kan. So saya tak dapat nak dapatkan PDRM dan sebagainya. Tapi saya revenge balik. Saya masuk TV3, saya buat balik data account tu. Saya dapatlah pergi ikut operasi Bukit Aman. Saya dihantar ke Perak sehari untuk ikut operasi, tangkap seorang penggiat data account. Tapi bila saya tengok file tu, suspek wanita umur 56 tahun. So saya macam ada ke umur 56 buat dark ni? Saya tanya pegawai tu, betul ke ini 56 ni dah boleh keluar IPF ni, biar betul kan. So dia cakap betul. So ya, bila ikut dia jadi challenging bila kita dah tangkap dia, yang kita ada sesi temu bual. Paling challenging adalah untuk mendalami emosi tu, ataupun untuk kontrol emosi saya bila saya dengar dia bercerita. So bila dia cakap yang dia buat benda tu, perkhidmatan tu sebab husband dia tak bekerja, dan dah kahwin. Ya, dan dia dah kahwin, dah ada anak ramai dah pun, tak bekerja, tapi husband dia tak boleh bagi nafkah kat keluarga. So perkhidmatan that side ataupun perkhidmatan pelacuran itu, duit dia tu jadikan nafkah untuk keluarga. So benda tu macam dia, saya waktu interview dia one on one dekat tak salah saya kat Pulau Pol, menangis lah saya kan dengar, sebab kita tak tahu ada orang yang hidup macam tu. Lepas tu bila you buat report yang macam ni, dia menjentik sifat manusiawi you. Macam ada orang macam ni, tergamak buat you punya wife macam tu. Sampai wife dia kata, akak tak kisah Fahmi, akak masuk penjara pun akak rela. Akak dah tak kisah dah, sebab memang dia dah hancurkan hidup akak dah tak ada apa, dia kata. So bila dia cakap macam tu kan, kita fikir, uish, cerita dia ni best tu memang best. Tapi macam mana you nak, orang kata, merakyatkan informasi tu supaya orang tak kecam dia. Sebab you ada belas kasihan juga. You nak orang tahu kenapa dia jadi macam tu. Time tu dekat 3-4 hari saya peram story tu, sebab saya fikir macam mana supaya orang tak kecam juga akak ni. Apa yang dia buat tu mungkin kat mata orang salah, tapi mungkin ada sebab kenapa dia buat macam tu. Last year ada lagi challenging, which is saya buat laporan penyiasatan ke Pusat Jenayah Asia Tenggara di Golden Triangle, Laos, Kemboja dan Thailand. So saya seminggu berkampung di Thailand, Laos dan Kemboja, seorang diri tanpa cameraman. Saya buat mojo. Saya punya vision saya, yang pertamanya saya nak jejak Golden Triangle yang dikatakan pusat jenayah, pusat scam yang ada puluhan scam compound. Yang kedua, saya nak jejak rakyat Malaysia yang diselamatkan dan terperangkap jadi mangsa scammer dekat sana. Saya pun pergilah ke Golden Triangle daripada KLIA, naik flight ke Bangkok. Daripada Bangkok saya transit pergi Chiang Rai seorang-seorang ni, dengan ada kamera ada Osmo tu, dan ada phone. Daripada Chiang Rai tu ambil transport pergi ke Chiang Saen di Thailand. Daripada Thailand masuk Golden Triangle, masuk Laos. So cabaran dia adalah satu, seorang diri. Kedua, ada few times napang atas kepala. Ditahan oleh tentera dekat Golden Triangle ni. Dia dekat Laos ni, Golden Triangle ni dia antara Kemboja, Laos dengan Thailand. Golden Triangle dekat Laos ni dia dipajak oleh syarikat swasta Cina for 99 years, dan dia milik syarikat Cina tu. So dekat dalam tu ada tentera dan juga askar upahan swasta. So dia bukan Laos punya.
So bila kita masuk situ, immigration tu dia dah tahu saya ni media. Sebab dia kalau dia nampak pasport merah tulis Malaysia, dia dah tahu you either NGO ataupun you wartawan. So saya macam okay, ni aku ni kena je gini. So bila saya masuk tu, dia dah start lengah-lengahkan saya. Dia minta saya bayar 200 yuan. Saya cakap okay, saya bayar. Bila saya nak gerak, dia minta lagi saya bayar another 400 yuan. Cakap okay, aku dah kena ni. And then dia start macam ambil gambar. Mula saya tak tahu kenapa dia ambil gambar tu, tapi dia bagi je saya masuk Golden Triangle tu. So bila saya masuk, first time saya masuk ke pusat jenayah, yang memang kat situlah semua sindiket scam daripada Taiwan beroperasi. Dan you masuk, and saya diberitahu yang saya tak boleh untuk ambil visual keluar daripada kereta. So dalam tu semua orang pakai tag. Itu adalah pekerja-pekerja scam yang kita dapat call, yang kadang-kadang daripada SPRM lah, daripada tuntutan saman tu apa semua, itu semua datang daripada sana. So yang senapang atas kepala tadi tu, bila saya dapat info yang ada rakyat Malaysia diselamatkan, dia duduk dekat safe house. Safe house tu di luar Golden Triangle, dalam 5 km dekat Laos. So saya nak pergi sana. Bila saya nak pergi sana tu, dia punya tentera tahan, and then dia nampak pasport Malaysia, dia nampak budak ni pun bawa DJI apa semua, dia dah tahu dah. Dia dah tahu, and then dia letak senapan atas kepala, and then dia minta pasport. Dia cakap, datang untuk apa? You media ke? Reporter ke? Cakap tak, datang nak pergi Laos. Saya cakap, I nak pergi Laos. No, datang nak buat apa? Dia ulang-ulang benda sama. So dia pegang je pasport tu for 45 minutes. So dia dah mungkin, betul dia ambil gambar saya apa semua, and then dia dah mungkin bosan dengan saya, dia suruh saya keluar. Dan saya nak masuk balik, sebab the only way untuk saya balik ke Thailand adalah untuk masuk balik Golden Triangle tu, barulah you pergi Thailand. Nak masuk balik pun kena juga. Sekali lagi senapan atas kepala, bagi balik pasport. So it's very challenging, sampai rupanya yang dia ambil gambar tu, diorang send dalam grup Telegram among bosses dalam Golden Triangle tu, yang bagi tahu media Malaysia dah masuk untuk ambil gambar, because we are the first media, TV media yang dapat visual eksklusif dekat Golden Triangle. Tak pernah lagi ada sebelum ni. So daripada situ, bila saya dah tahu gambar saya dah leak dekat dalam grup Telegram bos-bos scammer Taiwan apa semua ni, saya terpaksa lah orang kata revert balik, dan masuk je Chiang Saen tu. Saya turunkan barang, saya cakap okay, ni dah tak selamat ni, diorang dah start pandang-pandang. So waktu saya nak keluar daripada Golden Triangle ke Chiang Saen tu pun, dia sungai je sepadan. Immigration pandang, yang tukang bawa sampan pun dah pandang atas bawah, dah ambil gambar. Cakap okay, ni tak selamat ni. So saya terus pack barang, lari ke Chiang Rai. Pada Chiang Rai tu lari pula ke Chiang Mai. Pada Chiang Mai tu pula terus pergi Bangkok. Bangkok terus KLIA, terus balik. And then dapatlah report tu dapat. And then balik tu saya terus jumpa dengan Wisma Putra, PDRM. Bila saya dah keluarkan report tu, benda yang paling saya takut adalah kalau dapat surat tuntutan daripada Thailand, Laos ataupun Kemboja. Sebab diorang suka hantar surat yang surat bantahan yang menyatakan bahawa kita buat report salah. Tapi bagi saya macam kalau Malaysia ni kat sepadan Thailand, dia buat report pasal kita macam-macam kan. So apalah sangat yang saya buat report pasal perdagangan orang ini, fokus saya adalah rakyat Malaysia. Tapi saya dapatlah interview yang diselamatkan tadi tu. It was very challenging. Saya tak boleh tidur dekat seminggu. Trauma tu tak adalah trauma. Saya trauma sebab saya dapat sumber video-video rakyat Malaysia kena dera sampai mati dekat sana. So saya dapat video-video tu. So video tu yang saya nak pakai untuk visual ni. So saya fikir macam mana ni kalau release kat TV ni kan, MC call pula apa semua, macam mana ni Tapi trauma lah dalam keadaan menyayat hati. So was very challenging and fun experience. Dan saya berjanji saya takkan pergi dah Golden Triangle tu. It was my very first and last time mungkin. Betul. Tak akan pergi. And tempat tu pun bukan tempat pelancong game. Dia memang tempat penjenayah. And you tahu orang dalam tu semua adalah scammer. Diorang pakai satu tag macam kita pakai kad Matrix. Kad diorang tu adalah menunjukkan diorang kerja dekat company mana. So lagi meriah kad tu, lagi besar company dia. And diorang ada KPI tinggi. Sebulan KPI dia dalam mungkin $15,000 kan, $15,000 tu untuk seminggu ataupun 2-3 minggu yang diorang kena capai target tu. And rakyat Malaysia lah most of the time, Malaysian dan Indonesian yang akan jadi mangsa. So berhati-hatilah, jangan jadi mangsa scammer. Sebab kita pun dah tahu kita dah sampai sana kan. So kita macam okay, macam tu lah. Macam tadi Fahma cakap akak yang buat DS umur 56 tu kan, daripada segi contoh ada cerita lain yang daripada segi emosi yang menyayat hati Fahma, macam
aku sebagai wartawan aku nak kena sampaikan cerita tu jujur dan adil. Selain cerita daripada akak tu ke ada cerita akak tu yang paling terguris hati, maybe yang menyayat hati? Yang menyayat hati selain daripada story akak tu lah, JISBH kot. Bila saya buat penerangan pasal JISBH, bila dia ceritakan benda-benda yang luar daripada akal kita, bila melibatkan hal-hal agama, pengkultusan dia kepada dia punya pemimpin tu apa semua. Sebab waktu saya buat JISBH tu, baru sebulan selepas JISBH tu dibongkarkan, time tu rakyat Malaysia tertanya macam apa yang JISB buat sebenarnya kan. So time tu pula kita dapat, saya cari orang yang saya nak interview, bekas ahli. Rupanya orang yang saya interview tu dia bekas ahli Al-Arkam, dia bekas ahli Rufaqah. Bila Rufaqah diharamkan, dia bekas ahli JISB. Bila JISB diharamkan, dia bekas ahli JISBH. So dia memang membesar dalam tu. So bila saya dedahkan cerita tu, backlash dia tu memang tinggi lah, backfire dia tu tinggi daripada orang. Sebab orang cakap macam, betul ke TV3 ni kenapa sorok muka dia? Memanglah kena sorok muka sebab orang tu tak nak dedahkan muka dia. So banyak perkara-perkara yang bagi saya dan juga rakan-rakan yang bantu saya ketika itu rasa jijik nak dengar. So macam benda tu pun menyayat hati juga tu. Sebab ini kalau jual ni memang pergi ni story ni, tapi pegang pada ethics lah. Cannot. Dan ada juga bila saya interview anak kepada Allahyarham Abuya dan Umujah, Ummu Atiyah, pun ada juga beberapa perkara yang saya tak boleh nak reveal secara umum dekat media, tapi menyayat hati juga bila dia cerita background dan pengalaman membesar dalam ajaran Al-Arkam. Macam boleh tahan payah agak hidup aku ni bila aku buat benda-benda macam ni kan. Macam itulah. Macam tadi Famos dah cerita banyak pengalaman dia yang macam menakutkan. Agak menakutkan dan agak trauma juga sebenarnya kalau kita hadapi sendiri. So apa nasihat atau pesanan Famos kepada bakal-bakal wartawan muda di luar sana, macam saya sendiri student yang lepas ni saya akan pergi ke industri untuk internship, berdasarkan pengalaman Cik Famos sendiri? Nasihat saya all the time kan, kalau macam ada yang mungkin saya tak ada nak kata generasi di bawah saya tak, tapi saya anggap macam yang you guys yang masih lagi tengah FYP apa semua ni, kira my peers jugalah, kita sezaman kan. Just be ambitious, tapi dalam masa yang sama membumi. Membumi maksud you cecah bumi. You boleh jadi ambitious, you boleh cita-cita tinggi, tapi you kena sedar diri you juga, kemampuan you apa semua kat mana kan, so that kita tak adalah macam jadi terlampau orang kata eager yang melampau, yang sampai kita boleh melampaui batas kita sendiri, melampaui batas kita sendiri dan kita boleh buat orang lain tak senang. Macam itulah usually. Saya jadi Fahmi Tajuddin hari ni pun sebab saya ambitious. Saya succeed dalam MC 2 Form 1 pun sebab saya ambitious. You boleh tanya mungkin Madam Azrina betapa ambitiousnya saya, nak buat itu, nak buat ini, nak ada data tu, nak ada data ni kan. Padahal benda tu macam you student je, you bukannya reporter pun, mana boleh you nak dapat data KKM Security but you ambitious. Saya cakap saya nak buat laporan pasal scam compound. Saya kata saya nak ke Thailand, Laos, Kemboja. You ingat my boss tak melompat dia. Cakap you buat apa, bahaya apa semua kan. Cakap no, saya nak juga. Percaya cakap saya nak juga. So dia kata okay, I challenge you pergi. So dapat juga, alhamdulillah. Saya harap yang baru nak join the industry, you kena be ambitious, discipline, and you tahu apa yang you nak, and niat you. Being a reporter is not about being popular. Being a reporter ni orang ingat just wartawan lah. Tidak bagi saya wartawan tu dia sebahagian daripada asas pembentukan negara juga. Negara ni merdeka pun datang daripada lidah-lidah pengarang, datang daripada dada-dada akbar yang perjuangkan isu nasionalism, and then pembentukan negara ini pun datang daripada akbar-akbar secara dasar polisi yang dicadangkan oleh wartawan-wartawan yang bawakan story tu, tragedi pembangunan negara tu saja datang daripada wartawan tu juga. So you kena ingat, you jadi wartawan dia bukan setakat ada byline you bukan setakat ada muka you dekat TV buat stand apa, tak. It was more than that. So, pada yang baru ni please lah, you kena ada satu niat untuk jadi storyteller, and you tahu role you besar daripada tu. Kena ada knowledge, paling penting disiplin juga. Faham. So wartawan ni bukan sekadar famous lah, dia macam more than that. Kalau Famos boleh menggambarkan satu perkataan
satu perkataan je, sebagai seorang wartawan, apa perkataan tu? Tough lah. Mental betul memang kena kuat nak jadi wartawan, sebab you hari-hari you deal dengan story kan, laporan-laporan yang boleh meruntun jiwa, boleh buat you rasa macam terganggu emosi you. Contoh kalau you buat pasal Zain Ryan, you buat pasal tragedi, contoh Farah Kartini dan sebagainya. You bayangkan kalau hari-hari you menghadap isu-isu crime, jenayah, lepas tu politik yang kadang-kadang tak sudah isu politiknya, dia boleh bagi kesan dekat you punya mental juga. So it was very tough, tapi itulah bayaran untuk you rasa tenang, dan itulah bayaran untuk you rasa pengalaman tu. So bila dah selalu buat kan, and then you tahu dah, you dah ada experience. Tapi kalau nak tanya apa one word tu, I would say it was very tough, challenging. Tambahan nombor 2 challenging, nombor 3 fun. Kita sebenarnya dah sampai di penghujungnya akhir podcast. Macam kebanyakan saya rasa kesimpulan daripada podcast tadi pengorbanan lah. Sebab banyak Famos sendiri korbankan masa, korbankan banyak macam lah. Itu yang sedikit sebanyak Famos dapat kongsikan pada hari ni. Tanpa kita sedar sebenarnya setiap berita yang disampaikan tu memang memerlukan banyak pengorbanan. Saya nak terima kasih dekat Famos hari ni kerana sudi bersama dengan saya, dan sudi berkongsi pengalaman Famos sendiri dengan saya. Saya juga nak berterima kasih dekat Zeus Coffee kerana sudi menaja kami pada hari ini. Sekian daripada saya dan Famos. Saya Hakim. Jumpa lagi kita di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you. Bye.